Hai guys, kembali lagi dalam segmen Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Kat sini kita akan menjawab segala persoalan anda tentang trading. Jom kita start dengan soalan seterusnya. Soalan kali ini daripada Encik Hafiz Afad. Berapa banyak akaun trading boleh buka dalam satu akaun? Ada limit tak? Saya selalu buka banyak akaun kalau nak trade. Untuk soalan ni, ya, ada limit. Di Altima, limit maksimum adalah 10 akaun di MT4 dan 20 akaun di MT5 untuk additional trading account. Jadi, anda boleh create lebih daripada satu akaun trading bawah satu profile. Contohnya, satu untuk long term, satu untuk scalping, satu lagi untuk test strategy. Semua boleh asingkan ikut trading style sendiri. So, senang nak manage risk dan strategi tanpa campur aduk dalam satu akaun je. Soalan daripada Abang Bob ataupun Bang Bob. Hai, ni nak tanya, withdrawal laju tak? Berapa lama ambil masa untuk withdrawal? Untuk withdrawal di Altima, kita ambil masa 24 jam waktu bekerja. Usually akan dapat juga dalam hari yang sama. Jangan risau, kadang tu mata tak sempat nak berkelip pun, duit dah masuk ke akaun bank korang. Tapi secara polisi, withdrawal korang akan dibayar dalam masa 24 jam. Soalan daripada Profit Seeker. Saya nak tanya, extra 1% profit dekat Altima tu apa sebenarnya? Semua orang boleh claim ke? Yang ni ramai sangat yang curious. Extra 1% profit ni adalah benefit tambahan untuk semua pelanggan yang mana setiap posisi korang yang profit tu, Altima tambah lagi 1%. Sebagai contoh, satu entry korang tu profit $1,000. So, dengan 1% ni, Altima tambahkan lagi $10 ke MT5 korang. Anggaplah macam duit percuma. Tapi ada beberapa terma dan syarat yang korang kena ikut. Untuk faham secara terperinci, boleh pergi website Altima. So, kalau nak manfaatkan benda ni, better check details atau refer dengan support untuk tahu sama ada akaun korang eligible atau tidak. Okay guys, itu saja untuk episod kali ini. Kalau ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi di next episode Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Bye guys!